What up guys, welcome back to our Borak Gen Z. So hari ni kita punya episod special sikit. Sekarang ni kita berada dekat Petronas Auto Expert Auto Dodge dekat KL, Desa Pandan guys. Okay, actually company ni ialah salah satu anak syarikat daripada Bersama juga. And yes, hari ni kita perkenalkan kita punya talent untuk hari ni. Guest kita ada Atif dan juga kita ada Amirul. Okay, untuk topik hari ni guys, kita nak combo sikit. First kita akan cakap pasal kereta. Of course, benda pelancaran Auto Dodge punya workshop yang baru. Okay guys, so yes, this is the biggest yang boleh fit sampai 40 biji kereta dalam satu masa. Ada female bay juga dekat sini. Barang memang tip top, servis memang on top. Dan fokus diorang dekat sini ialah kereta-kereta Continental guys. So, untuk yang pertama ni lah, nak tanya lah kan. Of course lah, daripada kecil kita mesti ada kereta-kereta idaman. Okay kan, kita mesti ada aim satu kereta ni, dapat tak dapat belakang cerita. So, nak tahulah, kereta apa pertama sekali yang daripada kecil kau nampak, oh my god, lawa gila kereta ni. Dan kau nak. Cuba cerita sikit Tip. Okay, kau nak dari segi kereta, apa-apa kereta Apa-apa atau kereta. tak kisah, Conti ke? JDM ke, it can be anything. Okay, so kalau tanya aku, kereta yang betul-betul aku nak R35. R35 GTR. Yes. Okay. Kenapa tu? Kenapa? Dia, okay, kalau daripada kecil kita membesar dengan R33, R34. Tapi successor dia R35. Walaupun sekarang dah tak ada production kan. Tapi tu idaman lah. Idaman para lelaki. Siapa je tak minat tu R35? R35 ni yang Nismo bukan eh? Dia ada banyak, Nismo, kan? Dia ada Nismo, dia ada biasa, dia ada apatah lagi. Special SE ke benda. Dia banyak gila special edition. Dia apa beza dia dengan 350Z? Oh, itu pun Nissan juga kan? Itu model lain. Oh, itu Nissan Feledy. 350. Cuma dia macam hatchback sikit eh? Dia Coupe. Coupe. Okay. Itu harga tu kalau ikut harga sekarang berapa tu? Nissan GTR tu? Dia depends lah. Contoh kalau kau nak Nismo kan. Nismo 1 juta lebih. 1 juta lebih? Ya. Oh, bukan Nismo 300,000 ke bukan? 300. Apa tu hang luar tu boleh dapat. Oh. 300,000 kalau kau nak kan. Contoh kau ambil GTR tahun 2009, 2010. Yang dah lama-lama itu kau boleh dapat harga tu 300-200,000 kan. Tapi kalau yang baru-baru yang tahun dia contoh 2017, kau nak dapat bawa 300,000 ke bawah tu susah. Oh. Susah. Aku baru tahu even second hand pun? Ya, second. Second lah harga selalu orang tembak tinggi. Tahun 2009, tahun 2010, itu pun 200,000, 300,000. Itu wear and tear? Sakit lah. Selalu tengok kadang orang pakai kereta tu pun bukannya hari-hari bawa. So mungkin mileage dia dalam paling tinggi pun aku rasa 30-40 unless kalau dia betul-betul lenjan kereta tu lah. Top speed dia berapa lenjan. kereta tu? Top speed semestinya 300. 350. Horsepower dia aku minat. Aku minat betul nak tahu pasal Power dia horsepower. boleh pergi aku rasa 300. Ni apa yang aku pernah tengok. Aku pernah tengok video orang luar buat Yang ni Nismo punya. Nismo punya dia boleh tune tau. Dalam tu sendiri yang memang Nissan ni kau boleh tune. So kau nak berapa horsepower kau nak output dia. So dalam video tu aku tengok dia buat 3 lah. Dia buat 600, 700, paling tinggi 800 horsepower. Nismo punya. 400 power ke? Ya, Nismo. Dia satu, dia 2 speed. Kalau Satria. Masa tu dia race dengan video tu dengan Lambo atau Ferrari. Kena tapau mat. Boleh tahu apa? Cuma masa dia first round dia pakai 600 horsepower, Ferrari menang. Ferrari tak salah video tu. Kedua dia dah buka 700 dia menang tapi sikit je. Dia buka 8 berdosok mat pergi. Ferrari memang tak boleh makan Ferrari memang tak boleh makan boleh. Tapi aku rasa ada satu kereta boleh kalahkan GTR 35. Conti Killer S70. Bukan. Jangan sebut taksi kat sini. Dia sebut taksi lah. Jangan sebut taksi. Orang tengah borak GTR baik. Boleh dia kejar. Pecah enjin tu. Pecah enjin Lepas tu datang sini. One use only lah. One time. Selalunya sport car ni dia akan hormat taksi. Biasanya lah. Taksi lalu ada passenger nak Kalau nampak daripada belakang konti tu lalu. kena orang bawa taksi. Betul juga. Ada tambang ada meter. Ya, meter. Kan laju meter tu naik nanti. Taksi. Betul. Tapi taksi itu kot taksi paling laju dekat Malaysia aku rasa.
as for now, yang aku nampak itu Kalau taxi paling laju lah. Title taxi dia laju lah. Ah. Grab. Apa banyak taxi tu. Faham. Perlu ke bawa taxi macam tu? Aku pernah I mean jumpa like orang bawa supercar buat Grab. supercar buat Grab. Ya. Dia pakai supercar untuk buat Grab ke ataupun dia owner supercar tapi dia buat Grab? Tak, dia pakai supercar buat Grab. Memang aku rasa dia saja kot. Mungkin dia nak buat content ke Itu apa mesti ke. mahal tu. Dia mahal tu. Mental maaf. Tapi mungkin lah dia buat. Mungkin dia ambil 1-2 customer je lah. Tak adalah dia lenjan sampai sehari. Itu aku rasa bosan ni kot. Ya, maybe mungkin dia bosan-bosan akan dia nak hantar buat content 100 km jarak. Mungkin. Dekat-dekat je. Dia nak bagi orang merasa mungkin dia pemurah hati lah. Faham. Kalau kau? Itu kereta kau pula. Kalau aku lah. Sekecil dulu Honda NSX lah. Honda NSX. NSX Aku bro. nak tengok gambar. Aku tak faham. Saya Sebab tak faham. Honda NSX ni orang panggil Japan. Kan, Ferrari dia- Japan. dia- Ferrari Japan. Ferrari killer. Oh ya. Memang NSX dibuat untuk bunuh Ferrari. Untuk bunuh Ferrari masa tahun 1910. Tapi dia memang dibuat untuk nak kalahkan Ferrari punya Apa? Ferrari punya dia ada Aku view. dengan Fat. Woi, aku tak usik kau aku tutup mulut je. Itu lah masa kecil aku minat Honda NSX lah. Tapi now NSX yang baru kurang lah. NSX baru tak best sangat. Dia NSX klasik before 2000 lah. Engine kat belakang. Ui, style je kat belakang. Mana depan dia bonnet lah. Depan dia bonnet. Itu Damn. dulu. Tapi sekarang aku minat FL5 FR. FL5 Type R. Itu kereta tu aku tahu Honda tu. Sebab time awal-awal dia keluar tu aku rasa kereta ni aku kena beli tu. Ni Honda ada keluar kereta baru kan? Prelude. Prelude dia tak ada bunyi kan. Sampah Dia ke? ada bukan tak ada kat sampah. Dia Dia tak ada ada sampah. Dia sama ada mode dia kan. Prelude yang lama. So dulu ada Prelude lah. So dalam Oh, stok tu macam tak NSX tahu lah. pula Macam aku. NSX. So dia keluarkan baru. Dia buat baru. So dia jadi NSX baru. Prelude baru. Tapi Prelude kat Malaysia tak Ramai orang suka sangat. orang suka kan. Orang lagi suka FL5. Ramai suka FL5. Itu yang aku pergi Sepang FL5 track day tu. Dia pecahkan Book of Record tu. Berapa orang Malaysian Book of Record. Berapa orang dalam track. Berapa banyak biji dah kereta dekat dalam track Sepang tu. Penuh lah Sepang tu. Itu kalau pelanggan menangis mat. Ya, aku ikut orang follow tengok. Slow dia buat. Dia macam nak pusing gathering kan. Dia jalan-jalan kat situ. So, kita aku minat memang FL5. Itu the one and only FL5. The one and only. Takkan ada FL3 ke apa, tak ada lah. FL3 asal dah turun balik. Tak tahu lah. Maybe orang lagi suka klasik lah. Mungkin dia jadi FL1 pun ada kan? FL1 intis kalau tak ada bajet. Buat dia murah. 180,000. Murah sikit lah. Murah sikit. Murah 180. Dia tak ada lah. Tak ada lah. Murah dalam kategori dia. Oh, lah. habis tu kalau FL1 ni 180,000, FL5 apa tu? 368,000. Tapi tengok agak edition apa kau ambil. Dia ada black edition. Lepas tu dia tu yang best pasal FF5 ni, dia harga ikut colour. Merah paling mahal. So aku minat biru dia tengah-tengah. So kalau kuning Kuning mana ada gila. Kuning tak ada. Dia bukan Power Rangers tu. tak cakap. Semua dah ada. Kuning mana ada. Dia biru, merah, hitam, nado grey. Biru, putih. So kalau kau buat kuning kereta kau harga jatuh lah kereta kau. Dia tu lah. Oh, memang tak ada kuning langsung. Tak ada. Macam Macam ada orang buat livery je lah. Spoon sport tu. Macam Bumblebee Transformers tu. Apa? Bumblebee. Oh. Kan ada kuning, ada stripe hitam tu kan. Tu cantik lah. Aku dulu minat kereta Corvette Camaro. Corvette Camaro. Chevrolet. Chevrolet. Commander Corvette. Dia Chevrolet Camaro. aku kenal kereta tu dari game Dari PSP. Transformer. Transformers, and then aku main PSP saudara aku. Tapi sebenarnya tu bukanlah kereta pertama yang aku minat. Kereta pertama yang aku minat is Audi TT. Oh, Audi TT. Tahu lah, dia kan kontak kan. Lepas tu maybe aku suka design dia, and bila aku tengok dia speed kat highway, cantik lah. Bunyi dia pun ada orang pernah buat sudah. Dia tak silap aku Audi TT dia ada abang dia. Audi R8. Dia bukan macam FL5 ni, FL1. Oh, so mana yang keluar lu? Aku rasa R8 keluar dulu baru TT. Oh, ada keluar Tapi lu. R8 tu gila tu. TT dulu lah. TT dulu TT dulu baru ada. Tapi design lebih kurang, body pun lebih kurang, engine yang lain. Untuk kereta yang macam aku tadi cakap tadi, Audi TT. Okay, R8 pun aku rasa lebih kurang kan design kan. Dia white body. White body lah. Aku dulu white body aku suka. Badan dia lebar ni. Kereta lah, perempuan aku tak suka white body. Banyak white body juga. Tapi lepas Audi TT tu kan, aku jadi macam mana tau?
Aku pun cakap dengan mak aku. Aku tengok macam mana usaha, effort dia semua untuk hantar kita pergi sekolah. At last, aku jadi jatuh cinta dengan apa? Aku jatuh cinta dengan kereta kancil. Kan Ativa. Itulah tu. Aku beli, aku pernah cakap dekat depan Dewan SPM tu, yalah mencari motivasi. Aku kena panggil lah. Aku cakap, awak nak, apa impian awak? Aku cakap, saya memang nak beli kereta kancil. Sebab apa? Sebab kereta kancil ni dia kuat, walaupun dia kecil. Dia macam mak saya. Dia kecil tapi dia memang kuat. Dia orangnya tenaga kan, macam tu. That's why aku nak beli kereta kancil. Tapi kenapa aku beli Ativa? Sebab bapak aku ACL. Lutut dia duduk barai. Kena tinggi lah. Dia tinggi 18 lebih bapak aku. So kalau sekarang ni kereta yang dia ada ialah kereta yang lowered, kereta yang rendah. So every time dia nak keluar daripada kereta, kaki dia kena bengkok banyak untuk tolak dia bangun. So bapak kau pakai Lambo. Tak, bapak Oh, aku tak. takkan Lambo. Kau pakai BMW. Dia pakai kancil lah. Oh. Dia pakai kancil dengan Alza. Baru satu Alza, lama satu. Kau pakai BMW. Macam mana tadi? BMW. BMW Sabar, kat luar jari tu. dia kena Okay. So aku beli Ativa. Bila aku bawa dia tinggal nak lurus sikit kaki dia dah boleh tolak diri dia bangun. I That's why lah aku see. beli Ativa. Aku sebenarnya Ativa tu bukanlah aim aku pun. Ada juga niat nak ambil S70 ataupun kereta Saga baru tu kan. Sedan. Sedan lah, sedannya style. Tapi it's okay. Tak Kau ambil apa. Ativa. Berbakti lah untuk bapa. Betul. Ativa pun aku tak tahu power dia berapa, tapi pernah aku try bawa pun masa RZ member itu ada aku bawa 18 lah. So kau pergi RZ member bawa Ativa. Yes, aku Ativa. Yang paling laju aku nak F5 bawa laju tu. F5 laju 200 lebih kan. 220. Sedap Dia kalau kau tune sikit. Kau pergi tune tu. sikit. Ada video yang kereta yang dia talk lah kan, yang laju kan. Like orang ni tengah duduk, dia tekan untuk sampai ke belakang. Wih, tu kereta apa tu? FLP boleh buat yang tu. Boleh? Aku Dia- hari yang tu mana? masa dekat Sepang tu aku naik taksi dia pusing kan. Taxi pun FL5. Kan? Taksi pusing Sepang taxi naik pusing FL5. Sepang lah. Kau naik S70. Bukan lah bangan. Aku Habis tu? naik FL5. Oh. FL5 tu taxi lah. Bukan. Taksi untuk dia pusing Sepang. Orang panggil tu naik kereta tu jadi taksi. Okay. Pusing Taxi Sepang. tu kereta apa? FL5. Tak, okay. Kau nampak tak? Dia tak faham bodoh. Kau FL5 tu explain dia dijadikan taksi, so dia pusing dalam ni. Sepang. Itu dia- dah aku tanya kau. So kau naik taxi, aku tanya taxi tu FL5 ke? Lepas tu dia tak, bukan. Taxi tu bukan FL5. Cari macam kau. Pantat lah. Tapi taxi tu, aku naik taxi tu FL5. Kau faham tak? Mana satu? Yalah mana-mana lah. Tapi aku dah naik tu dekat dalam Sepang. Aku naik tu. So kau naik FL5 lah. Terasa lanjut dia lah. Oh memang, laju ke benar. Dia jap. tak. FL5 dia, pedal dia dekat gear ke yang belakang? Manual. Inilah. Manual. Ui, okay. Tak kalau macam ni pondan dia. Wow. Dung. Aku suka tu kereta manual. Dia kalau macam ni pun. The real man rusty pedal. Masuk jam Clutch, sikit main kaki. clutch kan? Okay, tu buat aku Bagus lah shy. dia nak bunyi. Actually VTEC ni apa? VTEC tu salah satu engine. Bukan salah Dia satu V engine. teknologi Tech tu teknologi Yes. So V ni engine. Kan dia engine ada banyak. So VTEC tu salah satu teknologi yang ada di engine. Yes. Salah satu Contoh, top contoh. tier engine Betul. untuk Honda. Macam kita Honda City aku, I VTEC. Tapi aku tak tahu I tu apa. Icon Betul. VTEC ke apa ke. Tapi dia tak Setiap- adalah koyak macam VTEC yang kat Type R tu. Setiap Sebab- brand dia ada teknologi dia. So kalau macam BMW tak ada VTEC lah. Fuck. Aku tersebut. Director jangan gelak director. Kurang ajar director. So macam kereta-kereta konti tak ada VTEC lah. Tak ada lah. Sebab Tak ada. VTEC dah untuk Honda. Oh just for Honda. Yes. Oh. Tengok lah brand tu dia buat teknologi dia sendiri untuk engine dia. Contoh lah katakanlah Audi. Audi dia ada Quattro. Mercedes teknologi. AMG. Oh itu ke Dia dia. ada class engine. Ni kalau tengok macam dia actually teknologi dia lebih kurang kan. Cuma nama beza. Macam Merc dia pakai 4MATIC. Automatic. Audi dia pakai Quattro. Tapi actually benda tu lebih kurang je kan. Cuma dia ada mungkin ada beza sikit-sikit lah. Aku faham tu. Kau tahu tak CVT? CVT tahu. Okay. CVT tu tahu dia. CVT yang gear kan. Di siapa? Di situ apa? Density tu kelikatan Apa air. density pula? Kelikan. Bukan density. TCT. Dia ni lah. T driver. Bukan driver Bukan. gampang. Gearbox. Oh ya boga. Dual CVT. Ada CVT
Dual CVT. Dual CVT DCVT. cavity yang kat gigi. Kau cakap converti yang letup tu jadi ada. Jangan pong. Bodoh. Mental gas kita. Maaf guys, saya terus terang cakap, saya memang pengetahuan saya pasal kereta ni 2% je. Tapi dia Daripada tak BMW guys. 3 kali lagi kita shutdown ni, kita BMW. Alright guys, selesailah kita punya topik untuk kereta guys. Itulah yang sedikit perkongsian pasal kereta, sebab kita pun dekat Petronas punya pelancaran guys Pelancaran bengkel Petronas Auto Expert Auto Dodge dekat Desa Pandan hari ni bertarikh 8/8. Okay guys. Sikit. Sikit apa tu? Since kita dah kat sini kan, dekat Mhm. Petronas kan, and tahun ni pun ada F1. Jodoh. Team mana tu so? Russell bos. Di mana? Russell. Aku Apa? Kalau aku suka siapa? Okay. Valentino Rossi ya? Bukan. Ni, Leclerc. Cakap Yeah, Abel Leclerc. You think I know balls man? Leclerc. Only Leclerc you know. Yeah. Hmm. Hamilton. Dah berhenti bangang. Siapa? Hamilton. Ada lagi gila. Dia tak tahu balls. Botas pun ada lagi gila. Dia tak tahu. Oh balls. dia tukar. Ducati. Yelah kan Petronas Yes. kan dah Dulu. repeat balik. Semua dah keluar. Tapi aku Charles Leclerc kami sama. Hamilton pun dengan Shell kan? Kan dengan Ferrari. Ferrari. Dengan Shell. Charles Leclerc. Nah, dengan Leclerc. Charles Leclerc dengan Hamilton. Ferrari. Petronas tu. Kereta Cadillac. Cadillac. Ya. Cadillac engine dia sedap tu. Ada yang satu video dekat Lita lah. Daripada bateri dia tukar pergi petrol. Ui, mak ai mengaum engine dia sedapnya. Hybrid. Hybrid. Tapi sekarang kurang. Ya hybrid lah. Sekarang kurang lah. Bagi aku F1 dulu lagi best lah. Sebab dulu Bayangkan Engine. F1 dulu guna V12 pinggir. Kau Itu bayangkan, besar lah engine ni. kau bayangkan aku baca kat thread kan, orang yang duduk sekitar area daripada kan Sepang, orang yang duduk nilai pun boleh dengar bunyi enjin. Kau bayangkan Kau Rambut belum macam tu. daripada Betul-betul ngaum. Sepang sampai nilai mat. sekarang dia turun tu V8 kan? Sekarang dia dah turun. Pasal dia turun lah. Jimat. Diorang Cut cost. sekarang dah tukar daripada dulu kan enjin saya, sekarang dah ada bateri. So mungkin diorang nak start beralih lah. Tapi paling boring aku rasa Formula E lah. Tak ada bunyi mat. Formula E. Oh, elektrik. Kosong lah. Diam. Dia mungkin ada bunyi tapi tak Tak sesyahdu. sesyahdu enjin lah. Dia bunyi macam ni. Oh, itu je. Kau dengar kalau Bukan. Itu lah. Ni kalau E dia bunyi. Ya sebab Formula E kan ni. Bunyi nak babi berlari tu. Formula E lah. Aku tak. Kau nak pergi tengok Formula E kan. Bosan lah tak ada bunyi. Kau nak pergi. Ya, biasa aku tengok orang kat Sepang tu pakai headphone, ada yang pakai helmet Yeah. untuk bunyi tau. Kau tak pakai tahu aku pekak tu. Sebab kalau kau duduk kat grandstand kau kena pakai earplug. Ia plug yang macam Yang tu kan. tutup tu. Masuk sebab kan? bunyi tu kuat. Itu kalau nak Tapi borak tu lah. member memang kena chat je kot. Memang tak dengar apa-apa borak. Nak kau duduk kat grandstand tu memang tempat driver nak tarik je. Oh, Nak rentak. Kau kan grandstand Sepang kan jalan straight kan. Dia panjang dalam berapa kilo lah tu. 1.5 ke 2 kilo ada Itu tu. memang full throttle lah tu. Memang dia tekan. tarik. Cerita dia. Sepanjang tu 300. Boleh pergi 300 tu. Panjang tu. Lepas corner turn first tu, yang dekat tu, dia tu tarik 300 sampai ujung tu. Gila tu. Diorang belok pun 200 kilo. Sebab tu kan? belok 200. Sebab tu ada yang tak sabar F1 nak masuk Malaysia balik. Sebab the F1 hype tu. dia ada straight line yang panjang, ada dua. Satu belah sini, lepas dia pusing, belah sini Sebelah pula. ni pula. Lepas tu kena break pula sebab apa? Turn. Tapi best tu dengar bunyi dia drop tu. Wah 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 wah. Puas hati lah. Itu foot pedal lah. F1 memang pedal. Pedal lah. Kalau gini, aku rasa terbalik bodoh member. Kalau buat kancil boleh lah macam gini bang. Ini F1 habis. Tapi keras lah leher orang US Racer Ya training kepala. Diorang punya training sebab lagi itu berapa G tu diorang nak Ya. kena turn semua. G-force yang diorang nak kena hatap tu. Gila, memang respect lah. Tapi daripada Malaysia tak ada macam tu. Dulu ada. Dulu lah sekarang tak ada. Apa nama? Alex Yong. Alex Yong. 2000 tahun 99 ke tahun 2000. Namanya. Asal Yang tu Malaysia tak kan? hantar? Ambil
Kau tak ada duit. Dia dah hantar Petronas pergi luar dah. Oh itulah. Cukup lah. Malaysia ni racer tak ada. Tunggu lah JDT. Satu, okay, dia JDT sebab on duit kenapa tu. Oh, ya? kenapa kita tak ada racer dengan betul-betul F1 sebab cost lah kau nak masuk. High maintenance tu benda tu. Benda tu high maintenance lah sebab Nampak? kau start dari go-kart. So slowly kau naik kan, katakanlah F2. F2 kau main Formula E ke F4 ke kan. Tapi kalau nak masuk F1 memang kau kena start dari go-kart tu. Dia naik slow sampai F1 tu paling the god lah. It's either kau anak megah holding ataupun kau ada sponsor itu je. Kalau Sebab kau cost JDT aku rasa jadi je. Sebab JDT kan tengah buat ni motor kan. Racing team Dia tahu tiba-tiba dia buat kerja gila. Bagus. Tak gempak tu JDT ni. Aku Eh, tahu dia- dia banyak siap. Banyak bro, duit banyak. Kan sekarang kan dia tarik Hafiz Syarin masuk dia punya Oh, habis ni motor. racer tu. Motor untuk Superbike JDT punya team. Tak mustahil dia buat tiba-tiba boleh buat F1. Ya tapi One day kan. dia kalau kau duit banyak sekalipun tapi kalau management kau hawu sama juga. juga tak jadi juga. Sebab tu management memang kena style gila lah. Management kena Tip top. Yang apa ni F1 dekat Malaysia. Ni JDT. Oh, pasal JDT nak one day buat kan? F1. Mana saya F1. Kita tak tahu kadang TMJ dia punya pemikiran dia lain. Dia banyak kerja gila yang dia boleh buat. Betul. Sebab dia banyak duit kan. Possible je apa dia nak buat. Tengoklah garas kereta dia pun macam Ya. gudang. Ini gudang ni. Aku rasa 3 kali ganda, 4 kali ganda besar. Besar mat. Kereta dia pun sepa banyak. Nombor plate kereta lagi. Plate mahal kan. Aku rasa dia ada nombor plate mahal-mahal tu. ada. A1. Paling mahal ke A1 lah kan. Aku rasa dia A1 dia punya tu. Ewan bukan sultannya yang aku A1 memang satu dalam Malaysia je. Tak Satu boleh- dalam mana? tahu je lah. Saya tak nombor plate satu pula. Kau ni apa benda ni? Macam kereta lah aku buat. Dia mesti ada collection kereta-kereta yang like 1 out of 10. Dia beli Bugatti. Apa? Bugatti. Bugatti. Dia ambil yang nombor 1 punya Bugatti. Bugatti Divo kot. TMJ ada. Kan setiap production kan ada berapa banyak BNG kan. Lepas tu ada nombor siri kan. Hmm. Dia ambil yang nombor 1 ni. Ya. Ya, Cak. Tapi tu lah. Sebut pasal Bugatti kan. Ada satu je Bugatti yang hanya ada seorang je dekat pakai. Even And you AMG take- pun tak ada. And do you think? No. Dia aku tak tahu sebut dia macam mana. Ada bolat ataupun bolid. Aku tak tahu macam mana. Tapi yang ada tak salah aku JP Chin je kot ada. JP Cheng. JP Chin. Orang Cina lah. Siapa dulu tu? Chinese. Dia consider macam billionaire. Oh. Memang billionaire lah. Memang billionaire. Itu satu Malaysia. dalam Malaysia. Satu je. Dia je ada. Satu Bugatti tu dia je ada dalam Malaysia. Even TMJ pun tak ada. So dia share dengan ni ke apa? Dia ada share dengan Bugatti ke? Tak tahu. Sebab dia seorang ni ada kan? Tapi dalam Malaysia dia seorang je ada kereta tu. Oh dalam Malaysia. Dalam Kat Malaysia. luar mungkin ada lah. Bukanlah kat luar. Dia ada production ada berapa puluh biji je. Oh. Tapi dalam Malaysia dia seorang je ada. Gila. TMJ pun tak ada. Bayangkan. Kayunya dia. Dia real lah tu. Memang it's all about main game. Dia orang dalam Malaysia dia ada 3 biji Bugatti. JP Chin. Gila tu. Bugatti pun harga 3 juta, 4 juta tu. Ya, kereta macam tu. Bugatti bolat tu. Bolat ke boleh? Yang nak macam ni nak sebut tahu nama dia. Harga dia 25 juta. 25 juta. Itu Boleh kumpul. itu belum masuk tax lagi. Rotek Belum insurans masuk berapa tax, tu? rotek insurans. Kereta tu track je. Oh track je. Oh, track. Oh. Yeah. Wait ente lagi. Minyak apa Boleh liter nak pakai? Buat antek. Itu memang Nak tak pergi boleh. mana kereta tu? Itu memang tak boleh pakai 95 lah kan. Silap. Itu saya rasa around 100. Minyak merah gila. Ya, Minyak merah. Minyak merah kan tag lah. Salah kan? Kata. Shell. 97. V-Power. Shell. Sintia memang. Sintia. Sintia tak Sintia gerak. minyak hitam. Kan elok sikit. Aku mandi kau minyak hitam. Okay, kalau ada apa-apa lagi nak experience kereta ke? Nak Tak, cerita lagi? Tu lah aku nak FFI je. Okay, nak verify. Aku maybe BMW lah. Sebut lagi siap. Aku nak sebut F90. Sorry. Audi ataupun F90 lah. One day insyaAllah. Kalau tanya aku satu lagi yang aku nak M4 competition. F-Force M4. M4. Aku rasa dia ada masalah pendengaran. Ya, aku dengar itu. M4 competition. Okay guys, itu dia sebab event pun dah nak mula pelancaran. Betul. Sebentar lagi akan bermula pada jam 10 kejap lagi. Okay, thank you saya ucapkan kepada Atif dan Amirul sebab sudi join kita special episode podcast which kita buat dekat Desa Pandan sebenarnya pelancaran
bengkel terbaru, bengkel terbesar Auto Dodge Petronas Auto Expert pada hari ini guys. Okay, terima kasih juga saya ucapkan kepada viewer kita yang sentiasa support kita punya podcast. Jangan lupa untuk tekan button like, button share dan komen dekat ruangan komen. On juga notification bell supaya korang takkan terlepas sebarang episod yang akan datang ataupun episod yang sudah lepas. That's all from us. Thank you for watching. Borak Gen Z.